Dia mari rumah sebelah kita, dia minta anak dara orang. Kita tahu dia tu pencuri, orang lain tak tahu. Kita kata dia dalam bentuk sindiran tanpa orang lain perasaan. Apakah hukumnya? Hukumnya harus. Dah kalau kita kata direct pun boleh. Ingat kalau kita kata ke orang, ada kalanya haram, ada kalanya harus. Mana orang tu mulut jahat, kita kata mulut huduh ni. Tujuan nak menghuduhkan dia, haram. Tapi kita kata mulut huduh ni tujuan nak dia insafkan dia, hukumnya harus. Faham lagi? Lepas tu kita boleh cerita hal buruk orang, tujuan nak mengislah, nak mendatangkan kebaikan. Contohnya, kita tengok sebelah rumah kita didatangi oleh ketua penjenayah. Kita kenal lah, orang Kemamang tak kenal. Faham? Nah, orang Kemamang tak kenal. Mari rumah sebelah kita, ketua penjenayah yang kita kenal. Contohnya dia ni ketua persatuan pecah rumah. Memang kerja ni pecah rumah. Dia mari rumah sebelah kita, dia minta anak dara orang. Faham lagi? Dia meminang. Faham? Kita datang ni mari buat benda sini. Dia lari, kita pergi. Pakcik tadi orang mari dengan kereta majlis tadi buat benda. Oh, dia kata dia nak minta anak kita lah hak busu nak nikah. Faham lagi? Dah dia kata kerja benda. Kerja bank, wak rumah, kontraktor macam-macam kerja. Faham? Kita kena khabar. Sebenarnya dia peropok. Sebenarnya dia pecah rumah. Ketua persatuan pecah rumah. Faham lagi? Boleh kita khabar tujuan supaya tidak mudarat keluarga orang. Faham lagi? Kalau kita tak khabar, nyaknya anak dara orang. Ya, kena benar, tidak boleh berdusta. Kita cerita hal buruk orang, menyelamatkan orang. Atau ada seorang penipu, duduk di tempat luar, mari di Kemamang ni, duduk bawa gerang tanah orang, duduk menipu orang kampung. Nak jual tanah murah-murah. Kalau kira harga lot, 180,000, 60 sudah. Muka dulu 20 tu nak dapat tanah. Gerang-gerang orang. Habis tepat dah dia kerja nipu orang. Kita tahu, kita cerita kejahatan dia pada orang kampung. Tidak berdosa. Faham? Itu panggil islah, membawa kebaikan. Yang haram cerita buruk orang, saja-saja nak puas hati, nak suruh suka hati.